hang kenal tak geng AI team tu? Dengar ni, aku cerita satu-satu. Dia ni bos besar AI team. Tapi jangan expect dia ada Google Sheet, okay? Planning dia semua ikut gerak hati. Nak shoot esok lah. Hello, orang lain plan sebulan awal. Dia plan sambil order Nescafe. Tapi itulah, bila dia kelakar, habis semua orang terbaring. Bila dia serius, astagfirullah, rasa macam report kat tengah semak. Ni, Kak Bella, kalau kau ingat Alif tu dah garang, kau belum tengok Kak Bella lagi. Dia jeling sekali je, terus rasa teringat dosa zaman dulu. Dengan husband dia, manja, sweet, macam couple goals. Tapi bila orang buat hal, harimau betina keluar. Tapi dia seorang yang supportive dan sangat baik. Ni manusia yang tak masuk akal. Nak FYP, tak payah buat apa pun. Bangun pagi, cakap hi pun dah 80,000 views. Setiap talent baru masuk, confirm dapat partner dia. Macam first come first claim. Gila-gila tapi jenis bersungguh. Mungkin dia korek hidung pun kamera auto rakam kan? Ni buah darat versi premium. Dia punya awet ramai. Bekas awet lagi ramai. Ex dia dekat office tu rasanya dah boleh buat reunion kot. Pick up line dia power. Tapi masalahnya semua orang masuk perangkap. Kalau kau single, jauhkan dirilah demi kesihatan mental. Dia ni baik sangat pula. Sampai orang nak marah pun rasa, jahatnya aku kalau marah dia. Kepala penuh idea. Tapi teliti ya amat. Satu caption je dia boleh ubah 7 kali. Lawak dia random. Kadang tengah edit, dia menyanyi lagu iklan sabun. Orang lain edit 3 jam. Dia 3 hari. Tapi hasil dia, chef kiss. Ini Harry. Dia ada tagline yang kita pun tak pasti bahasa apa. Kuencana Kamemon. Kadang lawak dia rasa macam harta karun zaman dinosaur. Kau dengar, kau fikir, kau senyap. Bila dia diam, handsome level model Shopee. Tapi bila dia buka mulut dengan mana dah, terus rasa macam tengah borak dengan Doraemon. Aiman ni, muka dia boleh jadi iklan ubat batuk. Senyum dia manis sangat. Sampai kalau makcik ada kencing manis, terus makcik kena insulin. Tapi usaha dia kadang macam SIM card expired. Ada tapi tak aktif. Kalau dia betul-betul try, boleh jadi AI team Golden Boy tau. Ini orang Sabah juga. Tengok gambar, ingatkan abang-abang gym. Tengok video, ni siapa? Dia ada bicep, tapi kepala dia penuh lawak tak jadi. Jenis orang kalau crush kat dia, pastikan kau tengok dia bercakap dulu, okay? Sebab kadang rasa macam crush kau masuk air. Mulut dia ni macam alam, kuat, tak ada filter. Dia cakap elok pun bunyi macam nak serang balai polis. Tapi dia ni hati mas, tegas, ayat tersusun. Rasa macam kalau dia tak jadi content creator, dia patut jadi lawyer viral kot. Tapi dia baik sebenarnya, cuma delivery dia kasar sikit. Itulah AI team. Gila, pelik, tapi tetap satu family. Sampai sini je lah dulu. Nanti kita sambung lagi, okay? Bye-bye.